Sidang Kemuncak ASEAN ke-46 yang bakal berlangsung di Kuala Lumpur dijangka menjadi pentas strategik bagi rantau ini menyesuaikan diri dengan perubahan landscape perdagangan global. Para akademik memberikan pelbagai pandangan mengenai kesan tindakan tarif terbaru Amerika Syarikat dan peningkatan kerjasama ASEAN dengan blok ekonomi baru muncul. Menurut Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali dari Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia USIM, sidang kemuncak itu boleh menjadi medan penting bagi ASEAN menyelaras respons terhadap ketidaktentuan dasar perdagangan Amerika Syarikat di samping memperkukuh hubungan dengan blok seperti BRICS, Majlis Kerjasama Teluk GCC dan China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini berkata, prestasi ekspor Malaysia ke Amerika mungkin terkesan sekiranya tarif tersebut diaktifkan semula, namun prospek jangka pendek masih boleh diurus hasil usaha kepelbagaian perdagangan yang sedang berjalan. Dr. Nur Adli berkata, ASEAN kini perlu memanfaatkan rangka kerja serantau seperti Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP bagi memperkukuh perdagangan intra-ASEAN dan membentuk pendirian bersama. Belum menegaskan langkah Malaysia meningkatkan perdagangan dengan BRICS, GCC dan China bukanlah satu perubahan haluan daripada Barat, sebaliknya strategi kepelbagaian yang diperlukan. Dr. Nur Adli turut melihat kerjasama ekonomi lebih mendalam antara ASEAN, GCC dan China berpotensi membentuk satu blok perdagangan yang lebih utuh, khususnya apabila sambungan infrastruktur dan logistik semakin baik menerusi inisiatif seperti inisiatif Jalur dan Laluan BRI China. Mengenai kedudukan jangka panjang ASEAN belum menegaskan keperluan mengekalkan pendirian berkecuali yang strategik. Sementara itu, pakar dalam pengajian Asia dari Universiti Tasmania, Profesor Dr. James Chin memberikan perspektif berbeza dengan menyatakan bahawa tarif balas Amerika tidak akan memberi kesan besar kepada perdagangan atau ekonomi Malaysia. Menurutnya, cukai 24% dan langkah perdagangan lain jelas bertujuan membawa negara kembali ke meja rundingan. Pengulas Usaha Malaysia mengurangkan kebergantungan kepada pasaran barat melalui hubungan dengan BRICS, GCC dan China. Chin berkata Malaysia sememangnya mempunyai dasar perdagangan terbuka dan menjalinkan hubungan dengan mana-mana rakan yang bersedia. Sidang Kemuncak ASEAN ke-46 yang dijadual berlangsung akhir bulan ini di Kuala Lumpur bakal menghimpunkan pemimpin utama rantau ini dengan isu berkaitan ketegangan perdagangan global dan penjajaran semula ekonomi dijangka menjadi fokus utama perbincangan. Sebagai pengerusi ASEAN 2025, Malaysia akan menganjurkan beberapa acara penting pada Mei ini termasuk Sidang Kemuncak ASEAN ke-46, Sidang Kemuncak ASEAN GCC kedua dan Sidang Kemuncak Ekonomi ASEAN GCC China.